Okey, jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2022, kertas 1 soalan 12. So tajuk dia adalah janjang. Okey, so dia cakap Raja menunjukkan corak berbentuk segitiga bersudut dekat berwarna ukur lah pada pandangan segulung kertas berbentuk segi empat tepat. So panjang tapak segitiga pertama ACM, lepas tu panjang tapak segitiga berikutnya bertambah sebanyak DCM. Okey, so sekarang soalan A tu, dia suruh kami terbitkan bahawa panjang tapak bagi segitiga ke N ialah ni. Okey, so sekarang kami ambil panjang tapak segitiga saja. Okey, so T1 sama dengan A, so bermaksud T2 sama dengan A plus D. Okey, yang sebutan pertama ni kami boleh tulis dia dalam bentuk lain, boleh juga sama dengan A tambah 1 minus 1D, boleh. Okey, yang ini kami pun boleh tulis dia sebagai A tambah 2 minus 1D. Okey, T3 ni dia adalah A tambah 2D, right? Kami pun boleh tulis dia sebagai A tambah 3 tolak 1D. Dari sini kami nampak pola dia dah. You kalau mau tulis 3 baru boleh. Okey, so dari sini kami boleh buat kesimpulan. So maksud Tn sama dengan A tambah N minus 1D. Okey, B tu, pada pandangan tersebut segitiga berwarna ungu yang ke-31 merupakan segitiga terakhir dengan luas 72 cm. Lepas tu A sama dengan 30 D. Dia minta kami cari nilai D. Okey, so sini B1 ni kami cari panjang tapak bagi segitiga terakhir tu. Okey, itu adalah segitiga ke-31. So bermaksud 31 sama dengan A tambah 30D kan. Tapi sini kami teruslah sebab A dia beritahu kami 30D. Okey, so tambah N minus 1 iaitu 30D. Okey, so bermaksud 60D. Okey, so ini adalah tapak dia dan tinggi dia adalah 12 kan, macam gambar rajah. Okey, so maksud sini kamu dapat 72. So sini kamu selesaikan untuk D. So sini kamu akan dapat D sama dengan 1/5. Okey, B2, dia beritahu kami Zu ingin dia kirim lah, dia mau kirim ini gulungan kertas tu kepada rakannya lah. So Raja menunjukkan cas penghantaran. So sini dia ikut jisim, ini kosong dia ni RM9. Lepas tu setiap 500 gram berikutnya lah ada ni. Okey, lepas tu Zu dia ada RM15 dan jisim kertas itu setiap cm square ialah ni. Dia minta kamu cari bilangan maksimum gulungan yang boleh dikirim. Okey, so sekarang macam mana kami nak buat? Okey, so D sudah ada, kami cari A dululah. So A sama dengan 30D. So A sama dengan 6. Okey, sekarang kami nak cari jumlah panjang tapak. Okey, sebab nanti kami nak guna ini untuk cari luas, tapi kami nak cari jumlah tapak dulu. So dia ada 31 segitiga kan. So S31 sama dengan A, kamu sudah ada tak? Formula 31/2, lepas tu 2A, A itu 6 tambah 30D, 1/5. Okey, so maksud jumlah tapak kamu akan dapat 279. Tapi kamu nak cari luas bagi satu gulung kertas. So maksud luas satu gulung sama dengan 279 darab 12. So sama dengan 3348. Okey, ini adalah cm square. Okey, tapi dia beritahu kami jisim setiap cm square ialah ni kan. So sekarang kami cari pula jisim satu gulung. So maksud jisim satu gulung sama dengan 3348 darab 4 darab 10 power negative 5. So sini kami akan dapat approximate 0.13392 unit dia, kami letak dia sebagai kg lah. Okey, so sekarang ini ialah satu gulung lah. Okey, tapi sekarang dia punya RM15. RM15 dia mesti boleh melebihi RM9 sebab ada balance lagi kan. Okey, so sini sampai 2.5 kilo saja. So sini kami ambil 2.5.
kami bahagikan dengan 0.19932. So di sini kami akan dapat approximate lah. Okey, 18.67. Okey, sini ada row lah, tapi sini belum akhir lagi. Okey, sekarang dia ada balance mah. Dia ada balance berapa? RM6. Sebab RM9 kamu sudah guna untuk ni, untuk bahagian ni, kamu masih ada RM6. Okey, RM6 itu kamu bahagikan dengan RM1.2. Okey, betul tak? Sebab ini dia kira macam ni kan. So kami akan dapat 5. Tapi 5 ni setiap tu dia boleh ambil 500 gram. So 5 darab 500 gram sama dengan 2500 gram. Tapi sini untuk senang kami tukarkan jadi kg. Sebab atas sini kami guna unit kg. So masuk sini kamu dapat 2.5 kg. Okey, sekarang 2.5 ini kami bahagikan lagi dengan sekali lagi 0.13392. So sama juga, kami sini pun akan dapat lebih kurang 18.67 roll. Okey, tapi sekarang kami mau jumlahkan. Okey, so 18 tambah 1867 tambah 18 ini, so kami akan dapat 37.34 row. Tapi row ni dia tak ada macam you mau ambil separuh ke, tak ada kan. You mesti mau ambil sepenuhnya ni. Okey, so masuk bilangan maximum row. Bilangan maximum row ialah 37.